Elektrik je, tak ada. Tak ada. Ha? Elok bersih tersusun dia. Assalamualaikum. Katil pun tengok, tak bersih tak langsung. Kau tengok, towel dia masih bergulung kat sini kan. Wih, tak masuk akal betul tempat ni masih. Ini kalau KL ni. Ini Tutup ke tadi Wan? tertutup, kompot tertutup. Ini kalau KL ni hilang ni. Hilang dah. Kau mau tutup kan? Kompot tutup sebab masuk sini pasal aku suruh sini. Ah sudah. Tengok. Ha? Macam baru siap. TikTok tak tahu, saya tak pasti kenapa. Okay, so kita akan masuk ke antara bilik dengan bilik. Allahumma salli innahu musliman. Wih, gila Wan ni. Satu kau gerakan saja. Pray, thank you, pray. Gila weh. Abang Zah pernah datang sini. Ada seorang explorer Kelantan 49. Sudah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi lebih tak ada, saya tak dengar. Mari kita sekali lagi maksyur rajin. Innahum Sulaiman. Wa innahum bismillahirrahmanirrahim. Dengar. Mari kita sekali lagi maksyur rajin. Itu memang tutup. Itu masih duduk lagi, sebab tu tutup. Lagi. Innahum Sulaiman. Lagi. Oh, stres kat sini. Tadi tak bersiap kan? Kemas. Silam. Sekejap. Okay? Kejap. Lupa. Tadi macam ni ke? Mana yang belum basket dulu geng, come on, semangat. Tak pasal mana boleh begini geng. Tempat private. Faham tak? Saya tak boleh cerita detail. Tempat ni tempat private. Cukup sekarang aku dah tahu tempat ni dah ditinggalkan 6 ke 7 tahun. Cukup. Apa kisah dia? Saya tak tahu kisah dia apa. Saya datang kat sini explore saja. Kita sebenarnya tak diberitahu apa kisah dia. Apa yang kita tahu kat sini ada dalam swim situ kurang. Kenapa ditutup? Kenapa dia ditinggal? Oi. What? Hei. Walau